Ini kampung Parit Sepadan Laut. Dekat 3 tahun kampung kita ni tak disihkan paritnya. 2 hari lepas, sekitar 10 Jun 2026, hari Rabu, kerja-kerja pembersihan parit sudah bermula lah. Dari hujung sana, hujung kampung tu kita saksikan dah sampai mana dia gali. Ni pobenya. Petang ni sempatlah kita buat liputan depan rumah aja. Jalan benteng ni dah ditambak batu lah. Ni. Tu ada kenderaan tu. Ada kenderaan tengok. Oh, jentera ni. Lalu atas jambatan tu. Oh, dia tarik sawit. Ni jentera tarik sawit. Inilah dia kampung Parit Sepadan Laut ni. Ni bahagian paling laut sekali lah. Belakang ni ke sungai. Ni ngala ke depan. Tadi kita ngala belakang, ni ngala ke depan. Alhamdulillah lah, paritnya dah pun digali. Kita pelan-pelan. Ni orang yang jaga jalan ni, pakcik ni. Ada nanas. Ada nanas sambil makan tengah hari. Yalah, ni semak lagi ni belum. Okey, siap. Okey, ni aja. Kita tamatkan. Assalamualaikum.